Bayangkan sebuah rumah yang mampu untuk bertahan daripada bencana alam dan juga lestari mesra hijau. Rumah yang bukan sahaja selesa tapi mampu menyelamatkan diri daripada segala bencana. Inilah dia Econova. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Ahmad Aruka bin Muhammad Saridin dari SK Felda Palung 7. Econova adalah sebuah rumah yang mampu bertahan daripada bencana alam seperti ribut taufan, banjir kilat dan gempa bumi kerana ia diperbuat daripada bahan binaan yang kuat dan kukuh iaitu konkrit. Bentuk segi empat membuatkan rumah ini kuat daripada gegaran gempa bumi. Pertama sekali, pagar di sekeliling rumah menjadikan selamat daripada segala serangan binatang buas dan berbahaya. Penjaga pagar rumah bekerja 24 jam dengan mengawasi di sekeliling dan menjaga rumah dengan teliti. Seterusnya, rumah ini dibina lebih tinggi daripada aras tanah supaya dapat mengelakkan daripada terkena banjir besar. Barang-barang di dalam rumah kekal kering dan selamat. Selain itu, rumah ini sepenuhnya dijana dengan menggunakan kuasa elektrik daripada solar dan kincir angin. Seterusnya menjadikan Econova ini rumah hijau yang mesra alam dan tidak membebaskan sebarang pencemaran. Rumah ini juga terdapat ladang ternakan haiwan, kebun sayuran dan kolam sebagai persediaan makanan harian. Sisa najis daripada haiwan akan digunakan sebagai baja kepada tanaman dan air boleh digunakan untuk menyiram dan ditapis sekiranya digunakan sebagai air minuman. Rumah ini menggunakan tingkap kaca untuk pencahayaan yang cukup sekaligus dapat menjimatkan elektrik. Rumah ini juga mempunyai pokok dan tanaman hijau di dalam rumah untuk merendahkan suhu sekeliling. Akhir sekali, perkara yang paling penting di dalam rumah ini ialah ia mempunyai ruangan bawah tanah untuk melindungi diri daripada bahaya terutamanya ketika berlaku gempa bumi atau darurat. Ruangan bawah tanah ini dilengkapi dengan bahan makanan serta baju perisai sekiranya berlaku perkara yang berbahaya. Econova bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah lambang harapan untuk dunia yang lebih hijau, lebih selamat dan lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan.